Okey, kita dalam perjalanan nak pergi Indonesia untuk 4 hari. 3 hari 2 malam. 4 hari 3 malam. Oh, 4 hari 3 malam. Ini Indonesia tu kita nak pergi Jakarta dengan Bandung lah. Jadi untuk hari pertama kita akan pergi hari Anugerah macam tu lah. Tapi nama dia Award Recognition Night. Untuk tim kita dekat Indonesia yang buat bisnes emas ni lah, emas public gold. Lepas tu nanti hari kedua ketiga macam tu kita akan jalan dekat Bandung lah, macam tu. So sekarang ni kita dekat mana? Kita nak pergi parking, cari parking untuk ke KLIA. Untuk parking ni kita tak parking dekat KLIA, kita parking Kita parking kat rumah pakcik ni. kat rumah pakcik ni macam dia ada buat parking murah lah. Kalau type dekat Google tak ada parking murah. Semakin sadam RM5, RM10 macam tu je. Dan dia akan hantar kita juga dekat KLIA lah. Drop, dia akan drop. In 600 meters, keep right to stay on Jalan Labahan Dagang Nilai, Route 32. Masa kita turun pun dia akan juga macam tu lah. So doakan perjalanan dipermudahkan. Amin. Time first time parking kat sini. Kita dah sampai. Kita tengah tunggu orang tu. Tunggu driver. Tunggu driver. Driver besok Jumaat. Jom. Okay, kita dah masuk flight. So, kita on the way ke Indonesia. Pukul berapa? 5.10. 5.10. Tapi kita masuk awal lah. Lagi 14 minit. 16 minit. Dia akan berlepas. Tapi ni boleh lihat lagi. Kita santai aja dulu. Apa perasaan awak? Ni kali pertama. First time naik flight tu. Okay. Kita tengok ni before. Before. Before naik flight. Kita tengok after. Okay, sekarang kita tengah tunggu bakso. Tapi kita nak cubalah sebab saya memang suka bakso. Jadi kat sini kita dekat Afong bakso sapi asli. Sini dagingnya asli dia. Kita tengok vibe dia. Sensasi kelazatan gigitan. So kat sini kita tengok ramai yang order es jeruk. Kita nak rasa es jeruk tapi mungkin order yang lemon ais macam tu. Kita tengok kat sini macam ramai sangat yang pergi kat Afong bakso sapi asli. So ni kira macam kira best lah tadi kan. Kita pergi dengan pasangan sama-sama sambil kita pergi nak ready untuk pergi anugerah esok. Mari ke anugerah esok kita happy lah. Kita explore dekat tempat baru dan menarik tempat orang. So salam daripada Jakarta, Indonesia. Alhamdulillah selamat sampai. Okay, so macam saya ada tengok macam tips mentor saya lah kalau pergi overseas ikat kita pakai mask lah. Kalau ada apa-apa ke kita dah dapat protein kita dah macam tu lah. Tapi kebetulan pula masa tu jadi aku macam ada rasa nak patuh sikit dan dekat dalam flight. Jadi saya semacam buat faham mula-mula pakai mask. Tapi sebenarnya pun saya pernah masa pergi Afrika dulu kan ada trip business. Masa saya tak pakai mask tau. Lepas tu saya semacam terseksa gila sebab masa tu saya demam. Jadi saya macam improve lah. So mungkin siapa yang mungkin berpesan nak kalau naik flight ke apa ke ataupun dalam naik flight mungkin dengan pakai mask tu boleh lah untuk kita protect diri kita ni. Itu kita ni pun lain-lain kan.
Tiba-tiba terus kesihatan. So tadi ada je balik kedai, ada kita pun macam kat sini kan ringgit dia macam kita ringgit kan. Macam kat sini kita ada berjuta-juta ringgit. Ada berjuta-juta rupiah yang ada. Macam tu. Sama tuang dia lain. So kita nak tunggu lah. Nak tunggu selama setengah beratus dia ambil makanan lah. Kalau dulu masa sendiri, masa single ambil beli ni ambil sendiri. Ayah ni alhamdulillah ada kekasih hati yang mantap. Okey, so kita nak makan dan saya akan share lah. Best ke, sedap ke, ataupun kalau korang semua datang dekat Jakarta, dekat airport Jakarta boleh makan. Macam kita dua nak macam lepas balik hotel tu nak terus pergi lah kedai mana kan. Tapi lalas kita rasa macam makan je lah kat sini sebab risau kalau macet. Macet tu kita risau kalau jam. So kita tengah tunggu pisang. Sana. Dadah. Mana duduk? Jeruk tak apa. Sambal. Ni dah ada sambal dia. Ish besar kan. Ni apa ni? Ni ke tahu dia kata kan. Kita minta kuih tiaw. Tak. Kacau ni. Kacau. Wow. Wah. So dia ada ni. Dia bagi ni. Jumpa. Kita akan campur dia. Jadi kita naik OKJ bersama Kak Siska. Nanti kita cari. Halo. Dia tak bisa sekian aku sekian dia. Namanya siapa? Kakak? Kak Afik. Afiq. Malaysia. Okey. Nanti bisa diambil kita lagi sekali tu. Okey. Nanti Kita kita call. Call saja. Atau mau ke Bandung pakai mobil juga bisa. Itu hotelnya di sana di belah kiri. Iya, sebentar ya, saya harus putar balik dulu nih ya. Saya ada di seberang sini nih. Ya sebab di Google Map bagi di sini ya. Iya, saya terbang. Aduh. Salah di sini. Memang. Di sini banyak hotel. Tuh, hotel Astika, hotel 88, Duren nah. Jalan-jalan lah buat nyari kuliner. Kuliner Indonesia di sini banyak. Tuh, lihat, murah-murah. Oh sini ke? Nah, jalan nanti. Makin malam makin ramai. Iya. Iya, keren. Murah-murah. Durian banyak banget. Bapak ini kira macam mana? Murah. Ini favoritnya Pak. Apa? Bukannya sama. Ini durian lokal punya atau import? Lokal. Ada lokal ada impor. Tinggal pilih aja. Pilih aja. Kan tinggal tanya mana yang lokal, mana yang impor nih. Berapa? Nanti tanya harga. Mau rasa itu yang lokal punya. Ah. Wow cantik ya Pak. Ya, malam jalan jangan. Sampai Grand Paragon sebenarnya ni je dia punya hotel sini shopping. So kita nak check in lah. Alhamdulillah best. Kita dapat super yang best juga. So kita nak masuk lah sekali. Kita akan masuk masuk bilik lah. Kita nak cari bilik lah tapi so far cantik lah. Berapa star lah? Wah, 4 bintang alhamdulillah. Kita review lah dia macam mana. Tak,
sana. Wow, cantik ni. Okey lah, not bad. Toilet with ni cantik. Alhamdulillah.